Oh, oh shit. Assalamualaikum dan selamat malam-malam. Hari ni aku nak mencadat sotong bersama sifu saya. Ni kawan aku. Jadi sifu saya akan ajar macam mana nak tu. Uish. Kita guys. Panjang dah intro aku ni. Dia ambil. Touching it. Sorry guys. Ada iklan. baru mau tunjuk ni cara mencandat dari tebing. Kasifu boleh tunjuk kan macam mana ni? Yes, mencandat. After my candat sink. Caranya just go to my TikTok. Caranya pergi TikTok dia guys. Itu lah guys. Okay guys, macam ni guys cara candat. Walaupun belum dapat lagi cara betul lah, cara betul daripada sifu saya yang ajar. Korang baling korang punya gewang, lepas tu korang biar jatuh bawah, lepas tu korang jerk pitch macam tu. Lepas tu biar dalam 10 second sebab dia slow turun bawah. Dia slow lah. Macam tu. Ni kalau dekat tebing lah guys. Dekat tebing. Tebing guna cara ni. Kalau satu tangan siap. Boleh? Boleh. Go ahead. Oh shit. Oh no. Oh shit. Tercuci. Ada lagi kah? Alah, kotor lagi. Woi, mabang. Mabang. Besar. Ya. Mancut. Terbalik potong bodoh. Terbalik. Alright. Terbalik.